setelah 2 tahun 5 bulan dah berlalu. Jadi, apa pencapaian yang dah ada setakat ni? Sebenarnya, geng, apa yang aku nampak dengan mata kepala aku sendiri yang berada di Kedah ni, sebenarnya memang banyak pun pencapaian yang dah pun dicapai. Tapi, hanya ada 3 portfolio ni yang betul-betul nampak sedang memacu kepada kecemerlangan dan pencapaian yang sangat awesome. 3 portfolio ni, geng. Portfolio yang pertama adalah hal ehwal tanah, hasil bumi, mineral dan geoscience. Portfolio yang kedua, industri, pelaburan dan pengajian tinggi. Yang ketiga, pelancongan kebudayaan dan keusahawanan. Negeri depa yang tak ada pencapaian apa-apa, tapi kita pula yang kena tuduh mundur. Sekarang ni, aku nak terangkan apa pencapaian yang kedua melalui Exco, Industri Pelaburan dan Pengajian Tinggi di bawah YB, Prof. Dr. Haim Hilman. Kita boleh tengok sendiri, geng, macam mana Prof ni sebagai Exco Industri dan Pelaburan ni berganding bahu dalam tim di bawah dia melalui Kedah Invest, KTPC, berusaha menarik pelaburan luar masuk ke Kedah ni. Boleh tengoklah update-update di TikTok dan Facebook beliau, geng. Yang setiap masa, setiap ketika ada saja majlis pelancaran, majlis pecah tanah dan perasmian kilang-kilang yang dah siap beroperasi. On behalf of the state government of Kedah, we are working very hard to be part of the strategic directions of our country, Malaysia. We would like to play our role to position Malaysia in the global map. Ada juga kilang yang tambah lagi pelaburan, In which we would like one day our industrial park, all our industrial park going to be powered by green energy. This is our commitment. And I believe AVE is one of the leading company that is very much into this green energy, and I hope that your technology not only going to be in the lithium ion battery segments, but other industries that you are in today, you are going to consider or bring them here to Kedah, insyaAllah. Will you, Mr. Liu? tu maksud dia apa, geng? Maksudnya pelaburan di Kedah ni sangat berbaloi dan menguntungkanlah. Kalau tak untung, macam mana nak tambah lagi investment? Pertama sekali saya ingin menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran di atas kesudian syarikat Prince Tire Malaysia untuk memilih Padang Terap sebagai destinasi pelaburan mereka yang pertama di Malaysia ini. Berikan tepukan kepada Prince Tire Malaysia. Kerana kita di negeri Kedah ini telah dengan segala daya dan usaha kita untuk mengangkat negeri kita menjadi sebuah negeri perindustrian. Dan yang ni semua pun dicapai dalam masa 2 tahun 5 bulan ni. Daripada 5,000 ekar sahaja, sekarang ni Kulim High Tech Park tu dah buka lagi sampai 17,000 ekar, kan? Tu maksud dia apa? Maksudnya ramailah pelabur masuk. Tapi kawasan pelaburan di Kedah ni bukan setakat di Kulim High Tech Park. Ada juga yang di Bukit Kayu Hitam, Special Border Economic Zone, SBEZ tu. Dan yang terbaru ni Kedah Rubber City lah. Jangan kita lupa, Kedah Rubber City ni, hak yang kerajaan terdahulu buat, punyalah gegak gempita mereka buat, mereka bangunkan. Bila dah siap, rupa-rupanya tak ada elektrik dan air. Tak ada bekalan api dan ayak, geng. Macam mana plan sebesar Kedah Rubber City tu boleh tak ada, tak terfikir tentang elektrik dan ayak? Luar tabi'i, betul tak? Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya ada 16 kawasan perindustrian di Kedah ni. Cuma aku nak tekankan 3 ni sajalah yang betul-betul tengah perform sekarang ni. Tapi apa perasan dah, geng? Kenapa Kedah, yang negeri Kedah ni belum ada lagi pun kargo airport seperti KXP? Tak ada lagi pun pelabuhan seperti Sanglang Port. Tapi dipilih oleh pelabur-pelabur ni untuk datang melabur di Kedah. Perasan tak pasal apa, geng? Tak, nampak pelabur-pelabur ni berlumba-lumba masuk untuk membina perniagaan daripada sini. Sudah tentulah yang pertama-tama sekali pasal apa pelabur-pelabur memilih Kedah instead of Penang ataupun Selangor ataupun Johor yang memang dah ada fasiliti tu. Tak lain tak bukan, geng, adalah kerana bersih dan telusnya kerajaan negeri Kedah. Tak ada rasuah, tak ada salah guna kuasa, tak ada duit tepi. Hampa tengok apa yang Prof. Haim Hilman sendiri cakap. Saya ni 2 tahun lebih kerja sebagai exco kepada kerajaan negeri Kedah bersama Datuk Seri MB sebagai ketua kita. Tak pernah sekali, tuan-tuan, dia boleh rekod cakap saya ni, tak pernah sekali MB telefon saya atau panggil saya ke bilik dia atau hantar orang tengah dia kepada saya, kata pada saya ataupun sampaikan mesej pada saya, ni kawan saya nak melabur ni,
Dr. Haim tolong tengok-tengok ejah macam mana boleh bagi clear, bagi mudah dan begitu begini. Tak benar tuan-tuan. Dan MB tak pernah pesan saya, YB Haim, Dr. Haim, ni pelaburan masuk berbilion-bilion ni, pergilah bincang-bincang dengan syarikat-syarikat ni, kok boleh bagi itu dan ini sikit pada kita. Tak pernah tuan-tuan. Inilah integriti Menteri Besar kita dan inilah kekuatan negeri kita. Selain itu, pasal apa pelabur memilih Kedah? Adalah kerana kelulusan pelaburan tu adalah sepantas 10 bulan. Hanya 10 bulan saja untuk dapatkan kelulusan. Dan sedang diusahakan dipendekkan tempoh tu kepada 8 bulan saja. Dan memberikan ruang seluas-luasnya dengan sokongan dan segala pendekatan yang kita mampu lakukan, termasuklah pembentukan yang dipanggilkan E10, iaitu untuk membolehkan para pelabur dapat melakukan aktiviti pelaburan mereka dengan rancak dan laju, speed, iaitu daripada kebenaran merancang sehingga first good being exported boleh dilakukan dalam tempoh 10 bulan. Dan ini perlu diberikan tepukan ataupun satu penghormatan kepada Majlis Perbandaran Kulim di atas kejayaan menjadi benchmark kepada negeri dan negara. Ini dilakukan di zaman era pentadbiran Yang Berhormat Jeneral. Dan Kedah di bawah Prof. Haim Hilman sebagai Exco telah pun memulakan usaha untuk melahirkan graduan-graduan yang matching dengan industri yang ada di Kedah ni. Maksudnya geng, bukan setakat pengajian untuk dapatkan diploma, degree dan sebagainya, tapi mempersiapkan kemahiran-kemahiran spesifik dan teknikal untuk graduan-graduan ni diserap ke dalam industri yang tengah membangun dengan pesat di Kedah ni. Pasal apa lagi geng pelabur-pelabur nak mai ke Kedah? Ni hampa tengok ni, kerajaan Kedah juga berjanji untuk menyediakan support dan prasarana terbaik kepada pelabur-pelabur yang masuk ke Kedah ni. We are here to serve you, sir. My dear friends, dear colleague, we are here to serve you. Any question, any interest, anything that you like to know more about this Kulim Industrial Corridor, we are here to deliver and to keep our promise as to facilitate you and to materialize your dream when you invest here in Kedah. And I would like to say here out loud here, tidak ada duit-duit sampingan, my dear friends. I openly say it here. If you come to invest in Kedah, it's only just about any kind related to the investment. We facilitate you. There's no other hidden fee or anything. We are very transparent. We hold integrity. We would like you to feel that this is the dreams, the Malaysia that we supposed to be work with. The Malaysians that have the dream and passions to build the states, and inshallah one day we are going to do it the same thing in the context of our country Malaysia. Boleh tuan-tuan? Kerajaan Kedah ni facilitate untuk investor-investor ni dengan sokongan terbaik tanpa hanky-panky, tanpa duit tepi ataupun sebagainya sewaktu dengannya. Semuanya we put on the table, bukan under table. Semestinya lah transparent dengan semangat integriti dan tata kelola yang baik. Macam yang Prof. Haim Hilman kata, jadi gang, gabungan dua susuk tubuh ni, iaitu Prof. Haim Hilman dengan MB Sanusi, telah berjaya membuahkan kejayaan pencapaian yang luar biasa kepada Kedah dalam bidang pelaburan dan hasil untuk negeri, yang menjadikan Kedah ni berada di kedudukan top 5 untuk 5 tahun berturut-turut daripada 2020 sampailah 2025 hari tu. Siapa sangka geng, negeri yang dulunya duduk dalam 3 tercorot paling bawah, sekarang ni top 5. Ini yang menyebabkan para walanon dan madanon tak sabar-sabar nak ambil Kedah balik ni. Pasal apa? Ni PAS Perikatan Nasional dah bangunkan Kedah. Mereka tinggal hutang, tinggal macam-macam dulu ni. Apa ingat dah lagi? Aku nak remind balik geng. Naiknya kerajaan PAS Perikatan Nasional di Kedah ni pada 5 Mei 2020 dengan melantik MB Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah.